Apa hukum orang berkata masa berpuasa, aku hari ini puasa macam nak mati. Dia susah sangat puasa hari ni, teruknya puasa hari ni macam nak mati. Mati lagi baik. Adalah puasa macam nak mati. Mu rasa ke nak mati macam mana? Mati tu dahsyat. Ada pula puasa, Tuhan tak akan suruh kita buat perkara sampai nak mati. Puasa-puasa ni tak ada berat sampai nak mati. Ingat apa yang Tuhan suruh berkenaan akhirat ringan, yang berat itu dunia. 2 rakaat wajib salat subuh ringan, yang beratnya lepas subuh nak cari dunia. Ada pula Allah wajibkan puasa sampai nak mati. Tapi kalau kita berpuasa tiba-tiba datang sakit, rasa lemah, maka tidak wajib meneruskan puasa. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Jika kamu sedang musafir atau sakit, tak dapat nak teruskan puasa, berbuka. Tak ada berdosa pun. Nanti lepas raya qada.